Inilah kerajaan Madanun. Aku baru lepas kena kompau RM10,000. RM10,000. Setelah mengkritik kerajaan dan cara untuk mereka tutup mulut orang yang mengkritik ni, mereka mengkenakan kompau kepada saya dengan kesalahannya menghantar komunikasi delik melampau sifat terhadap Menteri Besar Selangor Amiruddin. Aku maki dia kau sebab dia nak buat kandang babi tu dekat pasar Melayu tu. Aku maki dia, protes lah. Yelah, nak buat kandang babi, buat besar-besaran dekat pasar Melayu. Jadi aku dah terpanggil untuk bersuara. Jadi sebab dah amarah tu, rasa marah yang sangat tu, kita tak boleh kawal dah. Memang aku maki terus semua dia, macam-macam aku cakap. Jadi aku dikenakan akta hinaan delik melampau, kompau sebanyak RM10,000 daripada NCMC. Yang memberi pengesahan Tan Sri Muhammad Salim, Pengurusi Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Celaka ni, aku dah lama senyap dah. Dah berapa bulan dah aku senyap. Lepas akaun aku sikit-sikit kena ban, baru buat, belum post apa-apa pun dah kena ban. Pantang keluar nama Nawat, dia terus ban akaun tu. Aku belum post video apa, dia dah ban 2-3 kali. Aku pun dah ni dah boleh macam ni. Buat akaun tu bukan senang kan. Sekali tukar nama, tak boleh pakai nama Nawat dah. Barulah boleh aktif akaun ni. Ni akaun yang ke-9. Setelah aku buat cuba ni tak boleh, sekarang ni baru boleh. So kepada kerajaan Madani, janganlah jadi musibat, jadi baruah anjing yang nak merosakkan negara ni. Aku sebagai orang Melayu dan wakil kepada semua rakyat orang Melayu, bangsa Melayu dan negara ni, aku akan tentang segala apa benda pun, tak kisah kerajaan apa. Segala benda yang tak patut berlaku pada rakyat, tak patut rakyat lalui, aku akan usaha tentang. Dan inilah putih yang aku berjuang. Dia nak tutup orang rakyat biasa ni, dikenakan kompau RM10,000, masuk penjara apa semua kan, supaya kita jadi senyap, supaya rakyat takut. Ini cara mereka buat. Mereka nak kekal berkuasa, tak nak bagi rakyat tahu yang mereka ni buat jahat, buat benda tak elok. Jadi mereka kompau, tangkap, supaya rakyat semua tak berani bersuara. Biar perbuatan jahat mereka ni orang tak tahu. Ini cara mereka buat. Saya minta lah kepada MCMC buat berjaya kompau aku RM10,000. Dan insyaAllah aku akan cuba lawan lah. Sebab RM10,000 ni kan macam mengarut. Orang hina agung, orang curi tabung masjid pun tak sampai RM5,000, tak sampai RM3,000. Orang curi tabung masjid tu, yang buat jenayah tu, yang langgar orang mabuk sana sini mati tu, tak kompang sampai RM10,000. Itu jenayah yang melibatkan nyawa orang, melibatkan keselamatan orang. Ini sekadar bersuara, mengkritik. Kau bukannya Tuhan, kau Tuhannya anjing. Jadi tak ada masalah untuk kita kritik. Delik melampau dan kau buat salah. Siapa je tak marah Syah? Memang patutlah kena maki. Orang jahat ni memang patut kena maki, supaya dia tahu orang benci. Takkan nak cakap elok. Faham? So aku akan sebabkan korang buat cari pasal dengan aku, jadi aku takkan berhenti. Aku akan comeback balik. So jadi minta korang semua viralkan video ni, save, follow akaun aku, support biar ramai lagi yang boleh tahu lagi pasal negara kita. Okay, Assalamualaikum.